Ramai yang terkejut apabila berita mula tersebar tentang satu serangan yang menggoncang dunia tenaga global. Loji gas gergasi di Qatar, Ras Laffan, yang membekalkan hampir 20% gas dunia, dilaporkan diserang sehingga operasi terpaksa dihentikan serta-merta. Bagi anda yang terlepas pandang, ini bukan sekadar konflik biasa di Timur Tengah. Ini adalah sesuatu yang boleh memberi kesan terus kepada ekonomi dunia dan paling dekat kepada poket kita sendiri. Persoalannya, bagaimana semua ini bermula? Segalanya bermula apabila Amerika Syarikat dan sekutunya melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Sasaran utama mereka jelas, untuk melumpuhkan ekonomi Iran. Terminal ekspor minyak di Pulau Kharg, nadi kepada hampir 90% ekspor minyak mentah Iran, telah disasarkan. Beberapa loji penapisan minyak dan gas strategik di sepanjang pesisir Teluk Parsi turut menjadi sasaran. Iran, yang sangat bergantung kepada hasil petroleum, kini berada dalam tekanan besar. Dan seperti yang dijangka, Iran tidak berdiam diri. Sebagai tindak balas, mereka mula menyerang sekutu-sekutu Amerika Syarikat di rantau tersebut. Dan di sinilah krisis ini mula memuncak. Pertama, loji gas terbesar dunia, Ras Laffan di Qatar, telah menjadi sasaran. Walaupun tiada laporan kemalangan jiwa, kerosakan yang berlaku sangat serius sehingga pengeluaran terpaksa dihentikan sepenuhnya. Kedua, Qatar bertindak pantas dan tegas. Menganggap serangan ini sebagai pencerobohan kedaulatan negara, Qatar telah mengarahkan atase tentera dan keselamatan Iran meninggalkan negara itu dalam tempoh 24 jam. Hubungan diplomatik antara kedua-dua negara kini berada di tahap paling kritikal. Ketiga, krisis ini tidak terhenti di Qatar sahaja. Arab Saudi dan Emiriyah Arab Bersatu turut menerima tempias. Iran dilaporkan melancarkan serangan peluru berpandu balistik dan drone ke arah fasiliti minyak dan gas mereka. Walaupun banyak serangan berjaya dipintas, suasana di rantau itu kini ibarat zon perang. Namun, bahagian yang paling membimbangkan adalah kesannya kepada dunia dan kepada kita semua. Bayangkan ini, apabila loji gas sebesar Ras Laffan ditutup, bekalan gas dunia akan berkurang secara drastik. Apabila bekalan berkurang, harga akan melonjak naik. Negara-negara besar seperti di Eropah, Jepun, dan India yang sangat bergantung kepada LNG akan mula panik. Dan apabila kos tenaga meningkat, kos pengangkutan, kos logistik, semuanya akan naik. Akhirnya, harga barang keperluan harian kita juga tidak dapat dielakkan, akan turut meningkat. Pakar ekonomi sudah mula memberi amaran, negara-negara membangun akan menerima kesan paling teruk daripada krisis ini. Pemimpin dunia, termasuk Presiden Perancis, sudah mula campur tangan. Kerana jika serangan terhadap infrastruktur tenaga global ini berterusan, krisis ekonomi antarabangsa mungkin tidak dapat dielakkan. Ini bukan lagi sekadar konflik serantau. Ini adalah krisis global yang sedang terbentuk di depan mata kita. Sama-sama kita doakan agar ketegangan ini segera reda. Kerana jika tidak, kita semua akan berhadapan dengan satu realiti baru. Kos sara hidup global yang jauh lebih mencabar daripada apa yang kita alami hari ini.